pada hari ini saya nampak betul meriah lah sambutan untuk Rumah Bangsa kita ni. Banyak macam-macam program ada pada hari ini dan 5 hari tak silap saya yang disediakan oleh UMNO Malaysia, dan memang kita alukan semua turun ke WTC ni untuk memeriahkan lagi 80 tahun UMNO yang menjadi tonggak harapan bangsa dan negara kita. Menjalankan aktiviti ni macam ni untuk kami semualah. So far saya rasa program ni berjalan dengan sangat lancar. Peserta semua pun enjoy apa semua, dan saya rasa benda ni sangat penting untuk menjalinkan hubungan antara sama-sama kita UMNO lah. I am really hoping that in the next 10 years there's a lot of youngsters, young generation that will have a spirit and passionate to join politics, specifically sebagai Melayu, untuk meningkatkan Melayu, Malaysia kita, dan sejarah UMNO yang dah 80 tahun.